Proses pembelajaran terhadap pelajar kurang upaya memerlukan sentuhan dan cara yang sedikit berbeza. Menyedari keperluan ini, terciptalah VR Cuisine oleh Kolej Komuniti Selayang. Inovasi yang direka khas buat pelajar kurang upaya ini sekaligus menarik minat dan membakar motivasi mereka kerana pembelajaran ini berasaskan permainan masakan. Menarik bukan? Kami pun tak sabar nak kongsikan inovasi ini kepada anda semua. Teruskan bersama Panorama. Pelajar kelainan upaya di Kolej Komuniti Selayang berpeluang merasai inovasi teknik pembelajaran moden dengan menggunakan VR. Di sini, pelajar akan belajar secara teori dahulu sebagai penggayaan. VR Cuisine merupakan hasil kerjasama program seni permainan teknologi dan seni kulineri. Pelajar terdiri dari kalangan orang kelainan upaya seperti masalah pendengaran dan percakapan. Tenaga pengajar dilatih menggunakan bahasa isyarat bagi memudahkan komunikasi dua hala. Permainan simulasi realiti maya atau VR ini berasaskan masakan dan dibangunkan mengikut kurikulum pendidikan khas asas masakan barat. Ciri-ciri yang diterapkan dalam permainan ini juga sesuai dengan keperluan pembelajaran bagi pelajar pekak dan mereka yang mempunyai masalah pembelajaran seperti disleksia, lemah pembelajaran, ADHD dan autism. Pembelajaran ni lebih kepada pembelajaran IT, banyak menggunakan komputer, pembelajaran secara digital. VR Cuisine ni, yang inovasi yang kita hasilkan ni adalah satu yang di dalam bahasa Inggeris tu visual reality lah. Daripada dalam bahasa Melayu tu pembelajaran secara visual. Walaupun dia bukan secara reality dibuat, tapi dalam visual ni digambarkan macam mana keadaan yang betul-betul real, secara real dalam kitchen ni digambarkan dalam VR. Dalam inovasi ni, tujuan kita buat ni adalah untuk kita nak memberi dari segi untuk pendidikan lah, untuk pelajar-pelajar kita, untuk pelajar-pelajar pendidikan khas, iaitu masalah pendengaran pembelajaran, untuk mereka belajar supaya lebih baik lagi dan lebih cekap lagi. Di mana dalam visual reality ni, pelajar-pelajar pendidikan khas ni mereka belajar cara buat potongan dan teknik-teknik dalam masakan. Dalam VR Cuisine sama dengan apa yang dia belajar di dapur, dan dari segi visual dan reality tu dia sama. Jadi bila dia menggunakan VR Cuisine ni, bila dia masuk dapur dia tak kekok. Jadi itu adalah antara tujuan yang kenapa kita menghasilkan VR Cuisine ni, dan supaya kita pelajar-pelajar ni sekarang pelajar pendidikan khas ni, dia pembelajaran mereka adalah secara visual, dan sekarang kalau pelajar-pelajar ni dia nampak secara reality, dan bila masuk dalam kelas pun dia dapat sama apa yang dia belajar. Tahukah anda, badan dan otak kita boleh mengingati simulasi VR seperti pengalaman kita sendiri. Oleh sebab itulah, pelajaran ini memberi impak yang besar kepada pelajar istimewa seperti disleksia dan juga autism. Proses pembangunan VR ni bermula pada sesi tahun 2009, di mana kami dapati masa tu kelas masakan barat kami dapati pelajar ni dia ada kelupaan. So kita nak bagi proses tu berulang, so kelas nak menjimatkan bahan mentah, kita convertkan dia untuk menjadikan kepada VR Cuisine lah. Hasil daripada kajian kami, pelajar ni boleh menggunakan VR dalam berapa. Sebelum membuat VR ni, kami dah membuat pembentangan kajian tentang mengkaji proses benda ini, dan dia dapat diteruskan dah, dia dapat grant TRGX pada masa itu. So, kerana pelajar masalah pembelajaran ni, sesi dia akan lupa. Selepas 10 minit tu kalau kita ulang dia tak ingat. So,
sebab kos bahan mentah sangat tinggi. So kena berulang. Esok kena kelas, ulang balik benda yang sama. So sebelum mereka belajar topik tu, mereka akan main VR. So bila kita main VR, mereka akan ingat proses kerja daripada satu sehingga daripada proses memasak. Contoh je, membuat omelette. Okay, bahan apa. So by step, langkah demi langkah sampai ke akhir prosesnya. Mereka tak ada masalah sebab memori mereka bagus. Semua dari segi tu lagi cepatlah. Mereka boleh buat proses kerja tu tanpa bantuan pensyarah yang tahap minimum. Cuma bagi masalah pembelajaran kita kena lebih tertumpulah, terutama sekali pada kategori autism. So yang tu yang dapat membantu skill kemahiran mereka dan pelajar masalah pembelajaran yang lain. Alhamdulillah pelbagai anugerah kami terima, lebih kurang dalam 5 anugerah lah. Termasuk dari segi tu bila perubahan ini berlaku, social skill, kemahiran, confident pelajar akan meningkat. Kami ada entrepreneurship, Inspire Kitchen, semua kemahiran dapat pupuk di situ. Selain menang VR tu, Kak Sami juga menang anugerah keusahawanan. Saya pun nak mencuba juga, boleh tak? So, okey, macam mana? Yang pertamanya, okey, ini Faisal. So, saya sarung dekat kepala lah. Kita sarung kat kepala. Saya kat dalam kafe dan kitchen lah, saya rasa. Saya nampak cooking omelette. Welcome to Satellite Kitchen at College Community Selayang, Selayang Community College. Cutting carrots. Pengalaman menggunakan VR Cuisine seolah-olah seperti kita berada di dalam hotel ataupun restoran. Persekitaran yang dibangunkan bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada budaya kerja yang sebenar. Wah, jadi betul lah. Apa orang cakap, memang seronok sistem pembelajaran yang sangat tepat dan juga sangat membantu pelajar-pelajar yang memerlukan pelajar-pelajar OKU, pelajar-pelajar yang memerlukan sistem pembelajaran yang lebih jelas lagi lah. Macam tadi saya kali pertama sebenarnya saya pakai VR Cuisine ni dan saya rasa senang. Dan dia juga seronok, jadi orang tak bosan. Jadi sambil belajar sambil bermain. Kru Panorama turut berpeluang untuk melihat pelajar kulineri menunjukkan contoh memasak omelette menggunakan VR Cuisine. Lihat sendiri teknik yang digunakan seperti pengalaman memasak yang sebenar. Teknik-teknik yang dipelajari secara simulasi VR Cuisine kemudiannya diguna pakai secara amali. Pada ketika ini, otak serta pergerakan badan sudah mengingati langkah yang sepatutnya, menjadikan proses memasak ini lebih mudah, selamat dan tertib. Jadi inilah contoh hasil masakan daripada aplikasi menggunakan VR Cuisine. Baru guna 100 sem. Dalam 6 bulan lah. Manfaat saya dapat sebelum kita masuk kitchen, kita akan gunakan dulu. Kita akan praktis menggunakan VR. Lepas tu kita akan tahulah bahan-bahan dia apa semua. Bila kita masuk kat kitchen, kita akan pegang benda yang real lah. Potongan bawang, bahan apa semua, cara nak masak semua. So lagi mudah untuk kita faham dan fahami. Memahami lebih dalam tu macam ada juga taktik-taktik kita kacau, kita terbalikkan macam kalau kita buat omelette, kita kena terbalikkan macam mana. Lepas dah siap semua tu, kita kena clearkan table, mop lantai, off switch apa semua, tutup dapur kitchen. Dia lebih detail lagi benda tu. So kita boleh gunakan melalui VR. Bila kita berada di kitchen, benda tu kita kena buat juga. So macam benda tu kita dah praktiskan VR. So bila berada di kitchen, kita buat. So kita dah biasakan benda tu. Sebelum ni tak pernah pakai.
Tapi bila saya masuk college community, saya pakai dia kekok sikit. Lepas tu bila lama-lama rasa macam kita berada dalam kitchen yang sebenar. Kita dah macam tak perlu kekok lah. Just buat yang tu, ambil tuang tu semua. Dah biasa dah. Kita memang dah sebati lah benda tu. Pembangunan projek VR Cuisine mendapat tajaan dana daripada grant TVET Apply Research Grant Scheme, di mana grant-grant tu diberikan kepada pesyarah untuk menghasilkan satu prototipe yang berkaitan bidang teknikal dan teknologi untuk membantu PDP pelajar-pelajar dengan lebih baik. So dia boleh meningkatkan kemahiran pelajar melalui prototipe tersebutlah. Jadi dengan bantuan pembelajaran dalam talian seperti ini atau pembelajaran secara maya seperti ini dapat bantu pelajar-pelajar yang tak ada peluang di dalam institusi kemahiran untuk belajar sendiri di rumah dan kemudian ada peluang untuk bekerja, boleh terus ke tempat pekerjaan dengan mengaplikasikan apa yang mereka dah belajar secara maya. Sebab kemahiran konten yang dibangunkan sama dengan apa yang digunakan di hotel, chef-chef di hotel untuk masak. Dia bukan saja VR Cuisine, untuk pasaran virtual reality khasnya sebab banyak dah bermula dari zaman COVID-19. Dah bermulanya pembelajaran secara dalam talian. Kita pernah 100% berada di rumah untuk belajar dalam talian. Kemudian kita kembali kepada kaedah bersemuka di kampus. Tapi kaedah hybrid tu masih digunakan. Kaedah hybrid tu maksudnya ada bersemuka dan juga ada dalam talian. Jadi yang di dalam talian tu melalui pendekatan augmented reality, virtual reality dan juga mixed reality yang dibangunkan. Cara mereka belajar sedikit berbeza dan unik melalui teknologi serta inovasi, ruang dan harapan untuk masa depan yang semakin jelas. Usaha murni Kolej Komuniti Selayang ini mampu memberi impak penuh sekaligus membantu mereka yang kelainan upaya untuk berdiri sama tinggi dengan individu normal yang lain. Itulah tadi dua bikisan istimewa khas yang kami bawakan kepada anda. Semoga dengan perkongsian panorama pada kali ini mampu memberi harapan yang lebih cerah buat orang kelainan upaya di luar sana. Kini panorama sudah berada di penghujungnya. Saya dan kru penerbitan panorama ingin mengucapkan selamat Hari Guru, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Terima kasih dan Assalamualaikum. Kau insan istimewa, Guru, kau sinari hidup ini, jiwamu luhur dan suci, bangsa terdidik, insan terbela, bangsa terdidik, insan terbela.